Memang ini hari ini saya nak share resepi mihun goreng putih. Bukan mihun goreng Singapura tau, bukan mihun goreng kicap, tapi mihun goreng putih. Ini sebab apa kita kena letak black pepper sikit. First kita ada mihun ini sayur dia, sawi, kubis, cili merah, cili padi sikit. Yang paling penting sekali kena ada toge, kemudian ada kucai, minyak, letak lauk tau. Sawi, kubis. Ini kita gaul sekejap. Gaul dia jangan kuat-kuat manja-manja je, nanti mihun tu putus. Dia tak cantik gaul-gaul macam ni je. Nampak? Boleh tengok video ni sampai habis. Dan apa? Okey. Lebih kurang dalam setengah sudu. Haji sedikit, kemudian saya siram, tuang 2 sudu. Dah, ini yang baru kita gaul. Oke, dah siap. Ini makan kita tabur bawang goreng. Bau dia guys, bau. Kita nak rasa. Like, komen.